kita bawa balik daripada Shopee Express, di mana kedai Shopee Express tadi tutup. Puan Nek, Assalamualaikum, selamat pagi. Morning. Oh, morning. Like macam morning. Afternoon. Okay, so nampaknya tayar sangkut Shopee Express ni tutup. So dah bincang-bincang dengan owner tadi. Owner kata nak pergi event dekat Temeloh. Event apa aku lupa tadi, tapi ramai jugalah. Nampak tadi barisan-barisan jentera dah mula bergerak. Sama ada owner ni nak pakai cepat ataupun tak, kita ada solution ni. Tayar mungkin sampai Isnin. So kalau owner nak pakai hari ni, kita akan pakai sport ni. Kereta ni apa cerita? Kenapa kedudukan dia dekat sini? Dan apa masalah dia? Sebab aku nampak macam tak ada masalah ni, elok je, tapi kenapa dia parking macam ni? Okey, pertama sekali kenalkan saya bagi Amy Foreman. Ya. Dan kedua pula, Honda ni ramai yang tak kenal. Salah satunya orang ingat EF. Honda EF. Tapi silap. Yang ini ialah EF3. Ketika dulu orang panggil ialah Honda Playboy. Okey. Di mana sekarang ni kita dapat EF3. F3. Jepun, emblem biru. Yeah. Sangat rare. Enjin kacuk. ZC punya. Jadi Ada VTEC? twin cam Ada VTEC. Ada VTEC? Kat mana VTEC dia? Di sini VTEC dia. Okey. Tu dia guys. So kita dah Ramai yang tak tahu. baik pulih kereta ni. Kan daripada segi coil, plug, throttle body. Okey. Dan kita ada kemungkinan sikit lah wayar-wayar dia. Kan. Sekarang ni condition dia dalam, bila kita dah grade macam ni, condition dia dalam 85.100 lah. Okey. Di mana sekarang ni kita buat lantai dia. Mari. Okey, boleh tengok interior dia dalam. Dia masih lagi mengekalkan original lah. Cuma kita dah polish cushion dia. Nasib dia kita dah polish warna hitam. Daripada asalnya memang warna dia lesuh lah. Kita dah buat lantai, kita dah cuci kapet semua. Kan? Ini kalau nak tahu seat dia asal dia macam ni. Tengok warna dia. Boleh tengok lesuh tak lesuh warna dia. Seat asal. Kalau sebelum Memang lesuh. Sebelum polish. Awak boleh nilai sendiri boleh ya. ambil satu tengok. Nampak. Lesuh tak? Okey. Berbanding dengan sekarang. Next video kita akan tengok bila dah siap lah. Berbanding dengan Sekarang sekarang. ni dalam separuh lagi lah. Dalam 20% lagi nak siap. Kita pun sibuk, banyak kerja. Alhamdulillah Jok pun masuk. Salah satu yang kita buat untuk file sekarang ni. Dan kita buat Honda bulat body Honda bulat. Kita sekarang ni tengah simen. Sekejap lagi kita gosok. Sekejap lagi kita tembak warna. Jom nantikan projek seterusnya. Check my view resolution aku 4K. Recently walau kadang-kadang tak bersih. I be getting more than I could ask for. Macam nasi aku dekat mama aku always nak lebih. It's 5 months ago aku baru drop out. But now aku flexing macam aku papai. 18 on the dash tinggal korang bye-bye. Kita disconnected macam tak ada wifi. Keraji work for the ringgit. Sudah satu hari nanti mama aku boleh juga santai. The money ain't the goal, don't get it twisted though. Aku puas makan roti but never tasted dough. So aku get up on my grind. Duduk lorong kanan macam aku tak cukup time. Shuki brought me in macam aku fan. Kalau bukan sebab dia I wouldn't even be here man. So it's 0110. Kereta ni berapa Mi? Kalau Amy rasa nak tolak harga sekarang? 15. Lock Tak adalah. Aku tanya Amy ni sebab nak tahu market dia. So kalau Amy kata dia nak tolak 15, mungkin range harga untuk condition yang seperti ini dalam 15k. Paling murah. Serius lah. Mana ni boleh demand 20 lah. So kalau nak buka boleh buka 20. Nego sampai jadi.
Itu tadi harga pomen lah. Ini harga direct pomen. Kalau harga jual lain. Harga iklan kat marketplace pun lain. Semua kita kena ambil tahu guys. Yang kata kenapa sana beli murah, sini mahal lah barang macam ni. Ikut kat market mana yang awak beli. Kalau awak dapat murah, awak beli atas orang, orang tu bagi murah, alhamdulillah rezeki. Tapi kalau ada apa-apa masalah yang terjadi next, itu kena tanggung. Kecuali kalau contoh owner tu betul-betul jaga dan dia betul nak pakai urgent duit. Kebanyakan yang gitulah orang cari. Siapa yang dapat jackpot tu kebanyakan jumpa owner macam tu lah. Okay. So dah banyak cakap dah ni. Sebelum kita menipu lagi panjang, Amy pun dah siap. So jangan pakai kepala standard guys. Kena pakai kepala macam ni. Baru selamat. Ini pun tak selamat lagi ni. Sebab kita masih lagi nak uji tayar ni sama ada boleh bawa atau tak. Boleh berjalan atau tak. Sebab tak, dia selagi dia tak pergi ke atas jalan raya guys. Selagi itu kita tak boleh nak confirm kan sebarang kesempurnaan pada job kali ni. Okay. So dia kena sentuh jalan tar juga, barulah kita boleh tahu macam mana proses tahap proses restoration ataupun servis yang kita buat untuk motor ni. Okay. Itu saja. Sambung next. Macam ni. Goyang. Besar tu. Memang goyang. Goyang ni. Angin terkeluar. Masya Allah, banyak kerja aku pula nak kena handle benda Allah ni. Banyak pula kerja aku. Tolonglah aku. Sambung next. Perkara-perkara yang biasa terjadi setelah terjadi. So, mari kita selesaikan masalah. Kau penat ni dari awal. So, settle. Ya. Mari kita pasang. Let's go. Ni jujur agak tak pernah lagi dalam hayat aku. Cik, dalam hayat aku pernah pakai job macam ni guys. Tapi yalah, mungkin bukan cerita last aku. So sekarang ni Abang Amy kita nak pergi test. Sekarang ni Bukan balik punya bilik asal ni. sebab Baru dapat tune dia balik. Tu je sebab memang sedap. Akan punya bilik dia asal balik.
Memang sedap. 22.5 pilot. Lepas tu 210. 210 memang sedap. Kalau aku tak angin aku dah tutup. Aku lupa. Jadi dia tak lawas. Lepas tu blok dia pun tak tahu lah. Nak kena buka. Sekejap Mi. Tadi tak setting ni. Tadi tak setting lagi. Tak, memang tak boleh pergi. Memang tak boleh bawa. Tak ada bawa langsung. Kalau kat situ 10 je naik. Patah balik macam mana? Tolak pakai kaki. Malu. Oh bukannya sebab ada sangkut tayar ke apa tadi? Bukan. Tak boleh gerak. Tak boleh gerak langsung. Jadi kau tukar asal balik, kau dapat tune dia. Dah naik ke nombor 2 dulu. Tak payah. Tak payah. Tu je. Kau tak pening. Itu dapat tune dah. Kat situ je. Okay, main jet je lah kita tukar. Pilot tak payah. Pilot mahal bro. Kan ada tu dia punya tu. Pilot dia 22.5. Yang ni kita pakai 27. Tak payah pakai 225 balik. Kau buka setengah je. Atau satu. Satu dengan setengah je. Ball center balik. Dia ada sebu dia. Bila kau tutup macam ni, memang tu tutup ada. Itu je cara yang mudah, tak pening kepala. Aku dengar nak menangis. Aku dengar aku rasa bukan mudah Magic pilot baik. So begitulah kira-kira dia. Macam mana kita nak selesaikan masalah 125 ni. Yang part yang paling mencabar sekali lah. Kata part payah tu mungkin dekat bahagian disc yang kita buat mula-mula yang Amy buat. Okay, sebab Amy buat disc belakang dan disc depan siap bleeding apa semua. Setting ni sebab apa kita setting ni? Sebab nak center ni ada balik. Ya. Sebab kita servis carburetor dia. Okay. Kalau dia pakai jarum reset, mungkin yang 6. Oh. Tu je jawapan dia. Ada jarum reset aku? Tak ada. Tak ada, jawapan dia kena tukar. Memang orang tu dah buat banyak kali kan ni. Dia setting dia. Sebab tu dia main kotak nafas. So 210, pilot 22.5. Let's go. Ni macam nak tu perambat balik Beginilah keadaan. Bunyi motor dia. Okay. Pengadikan exhaust rabak. Suara minum 3 batang.